Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan pelajar sekalian. Nama saya Muhammad Faikul Razif bin Hasim. Boleh saya panggil saya Faikul. Saya dari program Belkom tahun 2. Hari ini saya akan menceritakan iaitu apakah teori yang saya minat, di mana di sini saya telah mengambil salah satu teori di dalam psychosocial theory, iaitu teori daripada Erik Erikson. Oleh itu saya akan menceritakan serba sedikit apakah mengapa teori ini sangat menarik. Yang pertama ialah kita lihat mengenali dulu siapakah Erik Erikson, di mana nama sebenar Erik Erikson ialah Erik Hamburger Erikson, di mana dia telah dilahirkan pada tahun 19 Jun 1902 di Frankfurt, Jerman. Beliau telah meninggal dunia pada 12 Mei 1994, iaitu di Markarkut, Amerika Syarikat. Dan bidang kepelajaran beliau adalah dalam bidang psikologi perkembangan. Jadi, apa yang menarik mengenai teori Erikson ialah teori Erikson yang meliputi pelbagai teori sepanjang hayat, di mana dia tidak seperti teori perkembangan yang lain, di mana yang lebih fokus pada zaman kanak-kanak. Namun, teori Erikson ni dia merangkumi kehidupan dari bayi sehingga usia tua. Dan yang kedua ialah apa yang menarik ialah dari segi gabungan biologi dan sosial. Di sini kita dapat lihat teori ini bukan sahaja melihat perkembangan individu dari sudut psikologi sahaja, namun ia juga mempengaruhi sosial dan pengalaman hidup membentuk personaliti seseorang individu dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang ketiga ialah apa yang saya katakan ialah dari segi penyelesaian krisis identiti, di mana dalam konsep identiti versus kekeliruan peranan dalam peringkat remaja sangat relevan kerana ramai individu telah mengalami dilema mencari diri mereka sendiri. Sekiranya mereka terjebak dengan rakan mereka yang punya sikap yang buruk, mungkin mereka akan terdedah kepada sikap yang buruk. Oleh itu teori Erikson ini sangat menarik bagi saya. Lepas tu saya akan menceritakan sedikitlah mengenai teori-teori yang terdapat dalam teori Erik Erikson, di mana yang pertama boleh saya katakan peringkat pertama ialah dari segi kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana perkara ini berlaku bagi seorang bayi. Jika seorang bayi mendapat penjagaan yang lebih baik, maka mereka akan belajar untuk mempercayai dunia mereka. Oleh kerana boleh dikatakan mempercayai orang di sekeliling mereka. Jika tidak, mereka akan mungkin merasakan diri mereka ragu-ragu dan rasa takut dengan orang di sekeliling mereka. Dan yang kedua, kita boleh lihat dari segi peringkat remaja, di mana peringkat remaja ini kita dapat lihat melalui peringkat iaitu identity versus kekeliruan peranan tadi, seperti yang saya katakan tadi juga, di mana individu mencari siapa diri mereka yang sebenar. Jika berjaya, mereka akan punya identiti yang kukuh. Tapi jika mereka gagal, mereka akan keliru dalam hal tujuan hidup mereka. Oleh itu, individu remaja ini sangat penting kerana mereka ini mudah terpengaruh dengan anasi-anasi dua. Jika mereka terdedah dengan anasi yang jahat, mereka akan mempunyai identiti yang ke arah negatif. Jika mereka mempunyai ataupun berkawan dengan individu yang punya sikap positif, maka mereka akan mempunyai identiti yang positif juga. Yang ketiga, yang terakhir saya akan ceritakannya dalam teori Erik Erikson ialah peringkat integrity dan versus keputusan, di mana ia berlaku pada usia yang warga tua, di mana individu akan merenung kehidupan mereka. Jika mereka merasa puas hati dengan kehidupan, mereka akan merasa tenang. Namun jika mereka tidak merasakan ketenangan tersebut, mereka akan rasa menyesal terhadap kehidupan mereka. Oleh itu, apa yang bersimpulkan melalui teori Erikson tadi ialah teori ini sebenarnya membantu kita memahami bagaimana pengalaman hidup membentuk kepribadian diri kita, di mana dengan memahami teori ini kita dapat lebih peka terhadap perkembangan diri dan pada sekeliling kita. Itu sahaja penceritaan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.